Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi dalam channel Fendi Fishing. Okey, hari ni Fendi ada dekat Kuala Gula. Okey, hari ni main utama adalah mancing sekap Kuala Gula ekor kuning. Okey, sekarang ada dekat ni. Ya, dekat restoran terapung. So, bawah saya tu dah. Kita tengok hasil dia nanti. InsyaAllah hari ni gasak. Kita sekap dekat lihat ekor kuning. Jual ni lah. No. Boleh buat bantai. Oh. Oh, gila. Oh, gila. Ni gendong. Terbaik lah. Tak lagi. Macam ni kok. Ya. Mantap jiwa. Dia. Ayah. Tu ikan. Dia nama ikan. Betul. 3 kilo. 3 kilo. Wah. Terbaiklah Malaysia. Mantap jiwa. Dia dah gula tak ni.
Apa comel? Bawa. Nice. Weh. Dia bawa meter. Ah, je buat tadi ni. Comel sangat. Dia bawa meter. Okey, alhamdulillah saya dah trik gula-gula ini. Ini aku boleh tekok ah. Tekong memang boleh 2 ekor, MJ dengan putih. Sapu pun boleh 2 ekor. Tapi ada seorang bangau. Bangau. Okey. Okey, nanti aku akan tunjuk hasil dia nanti. Jangan lupa like, share dan subscribe Fendi Fishing untuk tengok video yang lebih yang selanjutnya. Okey? Ciao. Okey, ni hasil bot kami. Dapat putih 2 ekor. Wih. Dapat dah nak bergambar. Gelap. Tak dapat MJ. Sapu pun boleh 2 ekor. Ya, merah. Merah nala. Ya. Boleh dah, alhamdulillah. Timbang. Tok pun. Apa dah timbang? Total semua 3 ekor. 5 ekor. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe Fendi Fishing. Okey. Ketang bunga. Oh, dia yang besar. Buat kami memang cari undang dari sini. Berapa kilo? Weh, nak timbang tu. Apa cakap ni? Ini kan? Berapa kilo? Berapa kilo? 2 kilo 3. Nampak. Nampak 2 kilo. Mana ni aku cari tadi? Daripada gasok dia. Dah boy breed dah. Oh, lawa kalau dia.